Sebabnya saya dengar yang menyampai berat pasal itu. Yang salah. Kuat. Tentang literasi membaca. Okey. Bagus ya. Okey, teruskan. Saya Muhammad Hamzah. Kenalan. Ini definisi literasi baca. Gambar peringkat tahap menguasai kemahiran melihat dan kemahiran mendengar serta kemahiran menguasai. Baca mekanik pula membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dan menggunakan irama yang betul. Gaya kata bacaan yang lain membolehkan murid membaca sendiri dan memahami perkara yang berkata. Okey. Inilah sinopsis. Saya buat cerita sikit lah. Cerita pasal seorang pengembara iaitu Adlan. Jadi dia ingin mencari sebuah pembantu yang bodoh. Cincin lah. Namun demikian, Adlan dulu melalui beberapa halangan supaya dia dapatkan sebuah cincin itu agar misinya selesai. Pengembara sebelum Adlan dia perlu menyelesaikan sebuah misi dengan jaya. Jika pengembara jalan tersebut dia memastikan sebuah misi dengan jayanya, maka pengembara tersebut dia boleh menyelesaikan perjalanan yang dapatkan cincin itu. Namun jika sebaliknya berlaku, misi Adlan akan gagal. Waktu dia lakonannya Ada. Itu dekat sini. Kanak-kanak sebelum boleh membaca. Bacaan melibatkan penglihatan, pendengaran dan pergerakan mata dan tangan. Okey, ini juga pembacaan separuh yang menguasai misi yang kita dapat perhatian yang kita dapat pendengaran. Kedua ialah separuh dulu membacakan gambar buah-buahan pada titik durian dan lagi. Yang ketiga adalah mengajar lewat fisik gerik dan kreativiti dia lah mana dia tunjukkan dia Boleh zoom. ini berdasarkan bahan-bahan kalau Kalau nak video boleh. boleh. Screen Baik, apa yang telah diberikan adalah betul. Tadi ni pakai itu ni. Terusnya, ada lagi. Ada lagi. Ini ialah bunyi-bunyi haiwan yang terdapat. Okey, kali saya nak awak tahu ini haiwan ni. Cuba lagi. Dia ada tiga haiwan ni.
Lagi. Pandai. Ini lagi cakri. Okey, inilah haiwan kedua. Ini apa ya? Beru. Cuba lagi. Tiga bahan ni. Bukan. Sikit lagi. Burung betul anda. Okey, ini yang terakhir. Boleh berlawan lepas. Awak yang terakhir. Ini dia. Pandai. Awak jumpa kan sepanjang perlembaran? Ada jumpa sesuatu kerja. Okey. Ini yang kedua ialah kami saya bacaan suara yang menggambarkan tulisan dengan sesuatu yang jelas betul. Kita nanti saya baca yang betul dengan menggunakan alat susunan. Baik. Sekarang ni kita berada di ingat yang kedua. Iaitu awak perlu baca ketika ni. Boleh? Kita bagi halangan itu. Tingkat seterusnya. Boleh? Silakan. Inilah sebabnya mengapa pembelian terdapat ketunangan dan perkahwinan. Kejelasan dan kejelasan dengan yang tiada tanding menunjukkan hubungan yang tidak boleh dihancurkan dan pengapian yang telus dan tidak berbelah bagaimana. Oh, bagus. Kalau kita baca ketika ni. Boleh. Bagus awak ni. Okey, seterusnya. yang mengisahkan tiga jenis kunci permata. Hal tersebut perlu menyampaikan maklumat yang dipilih daripada bacaan tersebut dan sekiranya pengembara berjaya dapat ujian pokok, maka ia akan memperoleh kunci permata yang dihasilkan. Baiklah. Sekarang kita ada tiga cincin permata yang awak ingat. Okey, satu Zamrud, Silam dan Lima. Okey, ini adalah tugas saya tadi. Tugas saya tadi adalah untuk membaca tiga ni. Manakah salah satu? Manakah cincin permata yang betul? Kalau awak betul, awak menang dalam permainan ini. Boleh bagi itu boleh membagi. Siap. Baiklah. Kalau begitu, apakah warna bagi cincin permata ni? Mana yang Yang ada di tangan saya. Jam polis. kalau saya salah jawab, Salah jawab, jangan ingatkan habis. Awak gagal dalam misi. boleh bagi kita. Tak?
Okey, awak bila dengar bunyi ni nanti saya boleh. Bahasa yang mana? Lagi sekali. Lagi sekali. Itu yang guru yang saya berani. Sekali boleh. Ada. Lagi sekali. Kau tengok. Jam. Hebat. Awak tolong berjaya menentukan betul. Yang betul lah selama ni. Awak telah benar permainan ni. Baik, sekarang ini saya awak tak perlu. Okey, sekarang balik-balik kita kesimpulan. Dia berikan informasi kepada saya yang penting bagi mereka individu yang mampu membaca dan memahami sesuatu informasi secara cepat serta sesuai dengan informasi bahan bacaan itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kumpulan terakhir, alhamdulillah tamat sudah.